Tahun 2025 yang lalu, sebanyak 21 program pembangunan usahawan telah berjaya dilaksanakan dengan kerjasama strategik pelbagai agensi dan institusi perbankan. Syabas saya ucapkan kerana program-program ini telah mengubah kehidupan seramai 1,500 orang peserta. Dengan penuh rasa bangga, saya ingin mengumumkan pencapaian luar biasa sahabat Mawib. Alhamdulillah, seramai 40 orang usahawan Mawib telah berjaya membayar zakat. Jumlah keseluruhan kutipan zakat daripada usahawan Mawib sebanyak RM92,298. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Hakim bin Abdul Razak. Saya adalah pengasas kepada Synapse Global Consultant di bawah brand Faha Academy, di mana saya sendiri menjalankan program pendidikan, iaitu antaranya program mentoring, program coaching, public program membina soft skill, dan juga beberapa program pembangunan insan. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah yang diberikan oleh pihak Mawib pada saya. It's such an honor for me, dan insyaAllah semoga anugerah ni memberikan saya satu impak dan semangat untuk lebih menjadi pembayar zakat untuk tahun-tahun berikutnya, insyaAllah. Alhamdulillah, kalau tanya saya personally, berdirinya saya hari ni antaranya adalah hasil daripada bantuan-bantuan yang diberikan Mawib pada saya, antaranya dari segi kewangan, dari segi latihan, dari segi menjalankan perniagaan, dari segi pembangunan insan diri kita sendiri, macam mana menjadi seorang usahawan yang baik, yang bagus. Jadi pada saya banyak sebenarnya yang Mawib berikan hingga saat ini, dan saya ucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Mawib yang banyak memberi latihan, dorongan, dan macam-macam yang saya terima bantuan sebelumnya. Dan juga saya ucapkan kepada pembayar-pembayar lain, semoga teruskan menjadi pembayar tegar Mawib dan menjadi inspirasi kepada usahawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Maliza Muhammad Yunus dari Tijara Kitchen. Saya bekalkan makanan untuk asnaf dan tadika permata Mawib dan tadika Mawib. Saya bermula dengan Mawib pada tahun 2020, masa itu PKP. Alhamdulillah, dengannya saya dapat masuk dalam Mawib, dalam PA, dapat kenalkan program-program usahawan yang diberikan Mawib, dan bantuan awal Alhamdulillah masa time PKP dah 2022. Dan saya bermula pada 2022 untuk program agihan asnaf. Untuk tadika saya bermula pada 2024 hingga kini. Okay, terima kasih Mawib. Saya ucapkan terima kasih. Tanpa Mawib saya tak berada, masih berada di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Mawib. Nama saya Siti Zakia Elias Ita binti Haji Amiruddin. Saya adalah usahawan Mawib pada tahun 2022 sampai hari ini. Saya seorang usahawan yang berniaga laksa Johor Marvelous daripada Ita Solo Kitchen. Saya juga membuat paste rendang cilapi style Negeri Sembilan, dan saya membuat catering untuk masakan Melayu dan pelbagai jenis mi dan sebagainya. Saya dapat bantuan Mawib yang pertama semasa selepas COVID, dapat 3,000. Bagi saya peluang berniaga di booth 100 orang pengantin di Dataran Merdeka. Titik tolak daripada situlah saya memperkenalkan Ita Solo Kitchen, dan saya dapat masuk periklanan TV Al-Ijra. Daripada situlah bermulanya titik tolak Ita Solo Kitchen, laksa Johor Marvelous, rendang cilapi style Negeri Sembilan terkenal sampai ke hari ini. Jutaan terima kasih kepada pihak Mawib kerana membimbing Ita Solo Kitchen untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya pada peringkat yang tahap yang saya mampu lakukan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mawib membentuk saya menjadi seorang usahawan yang
daripada biasa-biasa sampailah luar biasa sehingga kini. Pak Ali pergi memancing ikan tetapi terlupa membawa umpan. Yang berenang jadikan panduan, yang buruk jadikan sepadan. Jumpa anda di puncak kejayaan. Sekian, terima kasih.